Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osyam daripada Iskandar Puteri. Okey, sebenarnya saya dah dengan berdiri hostel ni daripada dah setahun dah sebenarnya. Dah setahun. Saya ambil kat sini ada 5 package. Antaranya adalah Al-Kapsi, Al-Kharuf, and then tahun ni dah hampir setahun, jadi saya datang nak tengok lah induk-induk yang dah melahirkan anak. So kat sini alhamdulillah saya dah ada 4 ekor anak di sini, dan saya dah tengok pun hari ni secara live depan mata, dan secara sejujurnya saya puas hati dengan tengok bagaimana Berbiri World menternak berbiri di sini dan menjaga ternakan-ternakan juga di sinilah. And then saya rasa sangat baiklah kalau untuk siapa-siapa yang nak join menternak dan tak ada tempat ke apa ke, tapi ada keinginan untuk nak join menternak, boleh datang ke Berbiri Hostel dan berbincang dengan mereka lah, tengok pakej-pakej yang ada tu. So alhamdulillah tahun ni insyaAllah saya akan dapat 4 ekor jantan daripada pakej-pakej yang saya ambil itulah. Sama ada saya nak jual balik kepada Berbiri Hostel ataupun saya nak ambil untuk kegunaan sendiri, makan ataupun akikah ke apa, dan itu adalah hak saya. Jadi maknanya untuk siapa-siapa juga yang sebelum ni mungkin tertanya-tanya atau was-was, saya adalah antara orang-orang yang telah ambil 5 package di sini, and dah nampak juga hasilnya. Walaupun saya tak ada kandang, tapi alhamdulillah saya ada ternakan di sini. Itulah konsepnya sebenarnya apa yang Berbiri Hostel ni amalkan. Okey, itu saja saya rasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Farm for your future.